Cantiknya nak belajar buat. Jom. Okey, jom kita buat. Ni masukkan pulut dulu, padatkan ya. Padatkan. Kalau boleh bucu dia ni, jangan bagi kosong. Penuhkan ya. Okey. Bila kita dah penuhkan, nampak tak segitiga ni? Ikut segitiga tersebut. Okey. Tepi ni kalau boleh bucu kita pun penuhkan juga. Penuhkan. Jangan bagi kosong. Okey. Okey. Ni. Bila sampai area kat tengah ni kan. Korang. Ni. Buat macam gini. Okey. Daripada belakang macam ni. Daripada depan macam ni. Okey. Pusing. Bawa balik ke depan. Okey. Lagi sekali. Ni. Pusing. Bawa ke depan. Okey. Sampai dekat sini. Yang dia punya hujung ni. Ni. Buat macam tu. Masuk. Tarik. Tangan ni jangan usik. Biar je dekat situ. Tangan kita ni bagi pegang. Bagi cengkap. Okey. Okey. Pegang. Tarik Tarik. Jaga bahagian tengkuk dia ni. Biasa dekat bahagian tengkuk ni selalu kata terkoyok, terputus. Kena jaga. Okey, dah siap. Dapat tak?